Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Negeri 92025 kertas 1 soalan 8. So tajuk dia adalah fungsi trigonometri. So soalan A ni dia suruh kami selesaikan. Okay, so kami salin balik. Okay, so kami faktorkan tangent x minus 1 tangent x plus 3 sama sifar. So bermaksud tangent x sama 1 atau tangent x sama dengan negatif 3. So kami cari sudut rujukan. So tangent 45 equal to 1. So sini kami cari sudut rujukan juga. Tangent 71.57 degree equal to 3. Okay, so bermaksud mau tengok domain dia. So bermaksud x sama dengan paling kecil 45 lagi sukuan kedua. Sukuan kedua adalah 180 tolak 71.57. So bermaksud x sama dengan 45 lagi 108.43 degree. B, diberi cos theta per 2 sama P. So theta adalah sudut tirus. Dia suruh kami ungkapkan dalam sebutan P bagi sudut ini. Okay, so yang penting untuk soalan macam ni kamu sentiasa lakar lah. Okay, so dia adalah sudut tirus. Ni ada theta per 2. Okay, cos theta per 2 equal to P. So this one is P, this one is 1. So this one is square root of 1 minus P square. Okay, okay. So sin theta per 2 sama dengan, boleh terus rujuk aja, adalah square root of 1 minus P square. B, 2 sin theta. Okay, kamu pun sudah belajar rumus sudut ganda. So sin theta sama dengan 2 sin theta per 2 cos theta per 2. So sama dengan 2 sin theta per 2 adalah yang ini ya, square root of 1 minus P square. Cos theta per 2 adalah P. So kami tulis macam ni lah. Habis.